Disebabkan video ni, ada lagi ke korang yang pakai kabel macam ni? Ni yang senang putus macam ni je. So wife aku ada minta wire untuk dia juga. So aku dapatkan wire ni pula, warna pink. Sebabkan wire dia tebal, ada 4 kepala, tapi kali ni special sikit. Dia ada lampu dekat tengah-tengah ni. Sama, dekat sini pun ada. Nampak? So aku harap wife aku suka dengan pembelian wire ni. Kali ni warna pink. So aku harap wife aku akan pakai. Tak perlu lagi gembat wire aku. So untuk korang kalau berminat nak dapatkan kabel daripada Newmore tebal macam ni, ini bukan biasa-biasa. Kabel ni support up to 240 watt. Ada 4 kepala. Boleh pakai USB-C ke USB-C, USB-C ke Lightning, USB-A ke Lightning, ataupun USB-A ke USB-C. Wire dia tebal, boleh pakai lama. Ada power cut off, bateri kau pun selamat, device tak panas. Untuk korang yang nak dapatkan kabel daripada Newmore ni, aku sediakan beg kuning kat bawah. Korang claim semua voucher, free shipping, dan kau dapatkan kabel tebal padu ni. And kau komen kat video aku berapa harga korang dapat. And macam biasa, jangan lupa follow, like and share video ni. And kita jumpa di next video.